Okay guys, di depan kita skuter ni, kalau korang pernah tengok auto show di MyApp dulu, model ATR ni ada keluar dekat MyApp, tapi bukan 250 lah. Tapi sekarang kita berada di Taichung, okay, di QG Motor. Betul-betul kita kat QG Motor QG Motor ATX 250. ATX 250 ni ada dua version, satu X dan without X. Di depan kita yang ada X, ada box. Dia bagi box sekali motor ni. Dia ada bagi windshield adjustable, cuma dia manually. Tu ada 4 lampu kat sini. Okey. 4 lampu. Rim dia bagi spoke rim gold. Okey. Yang ni dia pakai Allahu Akbar. Dia bagi USD 4. Kita try buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya pickup aku rasa biasa je, 250 standard. So kalau ikutkan dia punya corner, corner dia okey, confident jugalah. Kuat confident. Untuk dalam bandar aku rasa dia sangat-sangat menyenangkan. Pasal dia agak ringan juga sebenarnya. Agak ringan. Okay. Untuk jalan lurus kau tak boleh expect lah nak kelajuan yang orang kata gila-gila. Tapi okay, dia orang kata 100 tu okay lah, senang lah. Tapi skuter kan kita nak laju again lah. At least motor ni dia nimble, dia senang bawa, dia corner dengan sangat lincah untuk dalam jam biasanya. Okay. Confident. Memang confident. Agak confident main motor ni. Braking belakang pun agak responsif. Depan aku rasa biasa je. Kita try jalan straight Windshield ni boleh naik lagi ni. 90 lah 100. Aku buat 115 je. Talik dia boleh lebih, tapi macam ada power sikit. Tapi ialah skuter, nak ke mana, kita nak laju pun tak guna. Tapi yang paling penting kat skuter dia confident bila dalam corner, dalam celahan, jalan-jalan short corner macam ni, dia confident. Dia sangat-sangat confident. Dan handle dia pun sangat selesa. Seat dia pun aku rasa okey lah. Dia keras sikit aku rasa lah. Tapi kalau nak jauh ni okey je. Kalau jenis santai-santai, skuter ni sangat sesuai untuk korang. Sangat sesuai. Terus sangat-sangat sesuai untuk korang. So kalau kita corner dekat sini, ni short corner lah kita panggil. Dia confident. Agak confident. Ni aku tekan brake pun. So agak confident juga. So power dia tak tahulah kalau versi Malaysia macam mana. Tapi bagi aku sesuai lah skuter ni untuk perjalanan yang pergi kerja balik kerja. Dan jalan jauh boleh juga, tak ada hal. But saiz dia pun dia sebenarnya tak adalah besar mana. Apa dah try lah? Dah try lah? Dah try lah? Tu lah, saya bagi tahu tu je lah. Dia punya apa keras? Corner confident, lincah dalam bandar 150 macam 150. Cuma power je yang kita yang mana? 250. Alah, ni ke power dia? Ini.
ATX 250 RM RM12,988. Yang kedua, ATX 250X. Kalau kita tengok depan ni, ada X, sepatutnya dia ada SE, dia ada box, dia ada spoke wheel, dia ada fork light. Harga dia adalah RM13,988 for the full spec for SE. Okay? Esai, Bo.